Hai, Assalamualaikum dan selamat datang ke YouTube channel Izzat Ismail. So, video kali ni aku nak ride yang tak jauh lah. Ride dekat-dekat je hari ni. So, plannya hari ni just nak naik highway sahaja. So, semalam aku contact member aku cakap, jom esok LPT. So, dia tanya aku nak ke mana. Aku pun cakap aku tak tahu nak ke mana. So, tak apalah, kita orang ni sekadar nak ambil suasana sahaja. Aduh, jam pula. Allah, memang kotor lah. Memang kotor lah motor aku kalau macam ni. Dia simbah air dekat atas jalan raya ni. Jalan raya pula ada tanah merah. Aku baru basuh semalam lah motor ni. So, kita orang sebenarnya tak tahu nak ke mana. Just memang niat nak naik highway sahaja. So, tengoklah nanti kita orang akan sampai ke mana. Mana dia ni? Oh, motor. Oh, abe. Oh. Oh, gimana? Hah? Oh. Bangat kan? So, aku baru je sampai apa ni? Tol Gemuruh. Aku minum air je. Nak ni nasi 2 pinggang. Oh, batuk Oh, nasi 2 pinggang. Lapang nak atas mutu. Pergi bayar nasi 2 pinggang. So, sekarang ni aku nak ke pantai Teluk Bidara. So, ini jambatan apa lah. Aku pun tak tahulah. Waktu aku belajar kat sini dulu, aku selalu mancing dekat kawasan ni lah, kawasan Muka Kuala ni. Dia sebelah kanan aku ni. Aku datang mancing dengan member aku yang ni lah. Dulu kita orang sama-sama belajar kat sini. Kita orang duduk sini selama 2 tahun setengah lebih kurang. Tapi kita orang tak duduk sekali. Kita orang duduk rumah sewa lain-lain. Sebab dia kawan aku ni, dia kos lain, aku kos lain. Kat sini dia ada signboard Sayangi Dungun. Kau ni ke mana? Bukan. Salah bodoh. Aku bodoh tak? Tersilap jalan mak. Aku pening dah. Aku mengantuk gila lah sekarang ni. Aduh lah. Dia sempang satu lagi. Sempang traffic light. Dulu waktu aku duduk sini, aku tak adalah nak pusing-pusing dungun ni. Aku hanya tahu pergi kelas, balik, pergi kelas, balik, pergi kelas, balik. Lepas tu mancing. Tak adalah. Itu je last aku kat sini dulu. Mana ada pusing-pusing dungun, tak tahu apa yang ada pun. Inilah tempat yang aku datang hari tu. Yang aku datang dengan kereta tu kan, yang aku buat video atas batu tu. Pantai Teluk Bidara mak.
Cantik mak, cantik. Wow, besarnya ombak. Ada orang kan tak ni? Malas nak pergi jauh. Aduh, krem. Hah? Duduk depan tu. Ikut lah. Boleh saja. Bisa aja, bos. Apa-apa pun bisa. Asalkan bisa. Selagi bisa, kita bisa aja. Itu aku jalan kaki kan. Aku pergi sana. Dia ada lagi pot cantik belakang sana lah, belakang sana, bukan sini. Depan lagi tau. Depan segi tau. Boleh lagi tau. Ada lagi. Mari lah. Rapat dengan motor. Sekarang ni aku nak pusing-pusing cari tempat boleh lepak yang ada angin lah. Tempat aku duduk tadi tak ada angin lah mat. Cari spot yang ada angin sikit, just duduk. Sekarang ni cuaca pun panas tu, esok dah puasa mat. Aku rasa video ni dah nak raya kan. Oh, aku dah jumpa pok baik lah. Baik lah pok ni. Baik lah pok ni. Baik lah. Kampung aku ada benda ni. Baik lah. This is Tanjung Jara. This is Temulak. Tanjung Jara kan? Baik lah. Peluk ni. Aku gerak Ali ni. Mau ikat kan ni tau? Tengok ikat kan ni. Apa tu? Tengok ikat kan ni. Jangan ikat gitu. Jadi panjang. Tu nak kena ajar kau ikat emek, tali emek. Baru betul lah. Mai patah. Kampung kita mana ada patah. Baik lah. Ha? Emek ni kan? Dah? Kena warna dia naik asal kali. Patut mu beli tutung meh. Saya hendak Saya letak setengah tu. Dia masuk bodoh pala. Minum ketak. Bodoh ketak bengong kan mu beli pakar. Tengok aku pakai mic. Ketak bengong. Oh, dah kacau. Macam itu dah kacau. Ni, ikat tali emek nak ayak aku. Masuk kau Ning. Ambil gini. Baru dak lebih hali. Natang tu. Nak kena jogok ikat tali emek. Tapi dulu aku tak boleh bakar tu. Alah aku cek dah tak. Baik lah. Kak mu ada buah. Kak aku ada buah. Kak aku ada buah boh. Buah ni. Kak aku ada buah. Duduk jumpa duduk luar. Jumpa duduk tanah. Tak baik mewak gitu meh. Tak baik Ye kata ye sakit. Bodoh mana spek aku? Wah, tamu tu lah spek.
Aku kata dah kalau muda tu. Jumpa. Ya hak jumpa lah tu. Dia apa ikat ke ni bengong? Cari tu. Lekar oleh. Sekejap aku tengah duduk. Apa dia buat? Sekejap aku tengah duduk. Mu dah andam tengok aku lagi duduk. Telur bawah. Kaki bodoh tu tak buka. Jadi ah. Kena main setong kau pasal setong. Ya. Bila-bila pose ni duduk sini bawa bekal-bekal. Oh jadi. Belakang duduk gitu. Dah aku dah duduk molek lagi. Aku nak ambil spek dulu. Itu molek lagi tau. Jadi ah. Oh tidur aku hari ni. Asal kan kau ah. Orang nak gerak. Dah pukul 3 dah. 2.55 petang. Kita orang nak pergi sembahyang solat Zuhur dulu. Lepas tu kita orang nak ke Batu Putih, Marang. Tak tahulah kat sana ada jual-jual ke tidak. Tapi kat sana tu cantik ke tempat dia. So sekarang ni kita nak pergi solat Zuhur dulu. Lewat dah pun. Aku mat. Walaupun ride jalan-jalan ni. Tapi itulah. Kerja aku ikut sekali. Aduh. Bos aku WhatsApp lah. Esok kan puasa. Jadi dia minta aku buat poster satu. Dan video. Video poster lah maksudnya. Dia minta aku buat video poster untuk sambut bulan Ramadan. Tapi video ni aku rasa dia keluar dekat nak raya kan. Dah dekat nak raya. So kepada korang, selamat raya. Bakar ayam tepi ni batu mandi. Mana? Bakar ayam tepi ni batu mandi. So sekarang ni dah settle solat Zuhur kat sini. So sekarang ni kita orang nak gerak ke Batu Putih. Tak tahulah, kat situ biasanya ada orang jual-jual. Ada orang menjual apa tu, jual organ, buah pinggang, jantung. Aku suka. Buah pinggang. So sekarang ni kita orang nak pergilah tengok. Nak spare buah pinggang. Ada jual. Mu pakai agak kek. Aku lah kamu pergi? Belakang mamak. Mana aku kenal mak. Mu seorang yang kenal mak. Aku tak kenal mak. Tak kenal. Tak kenal. Molek kakak. Kakak dah. Allah tu. Oh jadinya. Oh hilang colour tapi aku. Tadi 3 colour lagi. Tepin Nissan. Mari sini sini Nissan. Nampak awak ni. Apa ni Pak awak ni? Tak ada buat-buat untuk cari jodoh ke kau? Jadi kau. Aku nampak kabur Maggi ni. Ada. Ke double lah. Jadi kau kabur Maggi. Nampak nyapu je kosong.
Mu order baru je buat, baru dah kosong. Bersih molek, tengok macam tak guna ke dapur tadi. Esok mari mandi molek. Wih, gelap belakang. So sekarang ni kita orang dah habis melepak kat sini. So kita orang nak balik lah. Sekarang ni dah 5:30 petang. Kita orang target dalam 6:30 sampai rumah. Sebab malam ni terawih, mat. Malam ni terawih, mat. Kenapa bunyi? Oh, kereta. Tak ada air je. Tu running. So mak, sekarang ni aku dah nak bergerak balik lah. Sebabnya malam ni terawih kan. So aku nak sampai rumah sebelum maghrib. Jadi itulah mak, dah nak puasa. Video ni keluar dah nak raya. Ui, sakit perut lah mak.